Siapa yang tak pernah ada pening, vertigo, jangan tengok video ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Pernah tak dengar perkataan BPPV? Yang ni ialah Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Benign tu ialah sesuatu yang tak bahaya. Paroxysmal tu ialah apabila berpusing. Positional, posisi satu tempat lah, kanan ataupun kiri. Dan vertigo, keliling tu nampak pusing. Ciri-ciri dia ialah jadi vertigo, keliling nampak pusing pada satu posisi saja. Katakan pusing belah kanan ada jadi pening, ataupun pusing belah kiri baru jadi pening, sedangkan pusing sebelah lagi satu tak pening. Dan dia tak ada masalah kurang pendengaran dan tak ada masalah bunyi berdesing dalam telinga. Apakah punca dia? Biasanya tidak diketahui puncanya, tetapi teorinya ialah jangkitan kuman, infection ataupun trauma, head injury, accident, gegaran pada kepala dan kemungkinan juga hormon. Ini adalah struktur di dalam telinga. Ini tulang dekat tengkorak kita. Ini adalah cochlea untuk organ pendengaran. Yang ini adalah semicircular canal, iaitu saluran separuh bulat, iaitu untuk keseimbangan. Jadi problem dia di kawasan ini. Teori penyakit ni ialah di dalam acuan dekat tulang ada saluran, dan dalam saluran tu ada cecair. Di dalam cecair tu pula ada serbuk, macam serbuk kapur lah. Dalam tengkorak telinga, tulang telinga kita ni, iaitu temporal bone, dia ada macam saluran lah, iaitu acuan. Di dalam acuan tu dia ada macam selaput. Di dalam selaput kantung tu ada cecair. Jadi ini adalah labyrinthine organ, organ untuk keseimbangan. Saluran separuh bulat, ada nama saccule dan ada nama utricle. Jadi dalam masalah BPPV ni, utricle ni dia berfungsi untuk kita punya pergerakan kepala secara horizontal. Jadi dalam utricle ni ada serbuk otokonia, dia macam serbuk kapur, dan secara normal dia berada di dalam utricle. Tetapi dalam keadaan tak normal, maknanya mungkin bergegar kepala, aksiden ataupun ada sesuatu, jadi serbuk tu terkeluar daripada utricle tu. Jadi bila serbuk otokonia tu dia terkeluar daripada utricle, maka kita akan jadi pening, akan jadi vertigo. Itulah punca dia. Jadi apabila kita bergerak-gerak, jadi otokonia tu dia berada di dalam posterior semicircular canal tu, maka pesakit akan rasa vertigo. Rawatannya ialah kena bawa otokonia tu pergi ke utricle semula. Kita positionkan balik otokonia tu. Itulah yang perlukan exercise untuk positionkan semula. Jadi pesakit perlu berjumpa dengan doktor ENT untuk buat pemeriksaan telinga, test pendengaran, dan akan buat exercise iaitu test untuk nak confirm BPPV, iaitu Dix-Hallpike Maneuver. Dengan Dix-Hallpike Maneuver ni akan confirm lah pesakit dapat BPPV dan boleh kenal pasti sama ada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Adalah exercise yang pesakit kena buat balik rumah. Biasanya doktor akan ajarlah. Dan adalah ubat-ubatan untuk mempercepatkan lagi proses penyembuhan. Okey? Semoga bermanfaat. Tengok video saya yang akan datang tentang rawatan BPPV.